Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Muhammad Hadi. Momentum isi ini adalah klaim 4 Kabupaten Pelajaran UTS 11101 dan di 1 Info. So, hari ini saya juga berpasukan untuk menampilkan video refleksi. So, tanpa bermasa, jom. Untuk pengenalan, sukan pingpong ini adalah merupakan sukan raket yang dimainkan di atas meja menggunakan bola ringan dan jaring pemisah. Antara keistimewaan sukan pingpong ini adalah: pertama, sukan yang sesuai untuk semua peringkat umur; kedua, meningkatkan fokus, refleks dan koordinasi tangan mata. Saya juga belajar mengenai sejarah sukan pingpong yang mana bermula di England pada akhir abad ke-19 dan kini dimainkan secara meluas di peringkat antarabangsa termasuk sukan Olimpik. Peralatan asas pingpong terdiri daripada meja, raket, bola dan jaring yang digunakan dalam setiap perlawanan. Ada dua teknik untuk memegang bat, iaitu shake hand ataupun pen hold. Untuk demonstrasi jenis servis, pertama sekali kita ada forehand drive service. Kedua, kita ada backhand push service. Ada dua teknik penerimaan servis, iaitu push return dan drive return. Secara ringkas, jangkaan saya terhadap kursus ini adalah dapat memberi ilmu yang lebih baik kepada sesiapa yang berminat dalam sukan pingpong. Perasaan saya sewaktu menjalani kursus ini sangatlah baik dan gembira kerana dapat menambah ilmu dan dapat belajar dengan lebih banyak berkenaan sukan pingpong ini. Cabaran yang saya hadapi sewaktu menjalani kursus ini adalah pada awalnya saya tidak tahu bagaimana cara bermain seperti cara memukul bola dengan betul. Tapi lama-kelamaan setelah saya mengikuti kursus ini dan belajar, akhirnya saya tahu macam mana cara memukul bola dengan betul. Kesimpulan yang dapat saya buat berkenaan kursus ini adalah setiap apa yang dia pelajari dapat memberi kesan yang baik kepada siapa sahaja jika dia berusaha sedaya upaya.